cikgu nampak bakat saya daripada bermain sepak raga tu. Daripada sepak raga ni bola dia kecil tapi penuh. Itu sepak raga. Lepas tu meningkat kepada sekolah menengah. Sekolah menengah saya dah main sepak takraw pula. Saya memang aktif tau. Daripada bola sepak ke apa-apa rumah sukan, memang aktif. Daripada dulu orang sukan lah orang kata. Orang kata orangnya kecil. Tazali Samad ni dulu orangnya kecil je. Memang asyik kena bully je. Entah macam mana dalam saya bermain sepak takraw, main liga-liga dekat Batu Pahat tu, saya ternampak satu abang tu lah, Abang Omar Rebeh. Dia ni memang killer tau. Killer ni memang pembunuh, kira apit kanan. Kalau sebelum dia main masuk gelanggang takraw, dia pakai jaket. Dia nak masuk bertanding tu, dia buka jaket dia, saya tengok dia punya arm dia, lengan dia, bicep tricep dia memang cantik, besar. Masa tu tahun 85 ke? Itu 85 86 lah. Besarnya bang. Tangan bang. Rupanya dia ni kerja TNB tu. Balik TNB je, dia macam ni. Macam ni dia tricep. Mana tak besar. Peha memang tak ada. Tapi dia punya lengan dia memang saya terpegun tengok. Masa tu umur abang berapa? Tahun 85 86. Mungkin 19 zaman tu memang tahun 85 86 tu memang saya dah mula minat tau. Walaupun saya main takraw, lepas tu satu petang tu sampai sebelum saya nak pergi gelanggang takraw, saya tersilap sok khabar seseorang yang bertubuh sasa. Siapa dia? Siapa Agak Siapa?